guys, sekarang ni aku berada di berdekatan dengan Pulau Dioman. Aku kalau nampak belakang aku ni Pulau Dioman. Sekarang ni aku dah dekat spot mencandat. Hari ni aku nak mencandat sotong bersama dengan sahabat kita ni, Faris, Hafiz, Jenny dengan Faiz kat depan. Okay guys, kita sekarang ni kita tunggu tekong buang anchor. Lepas tu kita terus mencandat. Okay, kita lanjut guys. Let's go fishing. Panjangnya. Okay, kita macam cuba dulu kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mudah-mudahan ada sotong. Tak dalam. Tak dalam. Ada lah. Ada lah. Okay. Dah. Ada. Dah tak ada ni. Tak ada nyut-nyut pun. Tak ada. Ikan Adalah, alhamdulillah. Lesen pertama. Bakul kat belakang tu. Bakul. Alhamdulillah. Tak sempat dia nak apa bagi dakwat dekat aku. Ada. Kenal lagi. Mana dia? Okey, tu dia. Alhamdulillah 28 lagi. 28. Boleh punya baca. Asal dia makan tengah saja Yang bawah dengan atas nak makan pula. Terus ambil ke? Macam terus ambil saja. Ada? Ha. Tengok berapa ekor Satu ekor. Besar. Alhamdulillah. Apa lah? Siapa lapar? Aku nak buat juga macam dia buat. Dia makan ah. Dia makan pula. Baru nak adjust. Macam sado. Penuh ni. Biru telur ni sana. Telur Dua ekor. Alhamdulillah. Senang hidup dah. Piano Ada piano. 5 dia. 5 dia. Tiga ekor ni. Oh, dia melawan lah, dia melawan. Aduh, lepas ekor ke? Ada.
Ada. Ada. Tak ada ikut. Alhamdulillah 2 ekor. Sembilan. Torak dah keluar. Kan niat jahat tu. Aduh, dah kat atas hantu. Kosong. Buka sikit dah. Aduh. Buka sikit tadi. Selonggar sikit. Tak sangat ni. Ada tak? Berapa ekor? Seekor. Alhamdulillah. Rasa macam 2 ekor tadi. Melekat. Wih, tekan lagi. Oh. Ada ni. Alhamdulillah. Biru pula dekai. Okey. Main biru pula. Okay, sekarang dah nak malam. Inilah untuk masa sekarang ni aku dapat rasa macam mana. Alhamdulillah baru setengah jam macam tu lah. Macam dah hasil macam ni. Nanti kita tunggu malam pula hasil malam macam mana. Ada. Dia dengar bunyi enjin kemakan. Mute. Dia sedut. Alhamdulillah. Cari sotong. Makan. Apa pasal ni putus ke apa? Makan. Kita tarik sebelah. Tarik member sebelah. Aduh, patutlah berat. Tarik member sebelah. Yang sotong. Ada sotong ah. Ada sotong. Dia tolong kawan dia. Dia berenang jauh pula. Ni dekat. Laju pula dia lari. Tak kena pula. Degil tu. Dah lari lah.
Dah lari dah. Sederhana. Wajing dia. Patutlah. Oh, ada. Oh, ada. Aduh. Aduh, lepas. Biar dia melekat lah betul-betul. Biar dia melekat. Oh, ada. Apa pula tak ada? Oh, ada. Oh, besar. Besar ni. Besar. Oh, yang makan besar ni. Tak sangka. Shoot dah. Shoot dah. Tengok. Ada ikut weh. Torak. Alhamdulillah. Kat. Tak dekat. Lambat. Tu torak. Kasar lah torak. Mana dia? Ya, putih tak kena. Tak lekat. Habis lalu dia kejar. Kosong. Lemang lah. Saiz lemang. Ada. Gancak. Dia dekat. Wah, dapat. Dua ekor. Lawan. Oh, makan. Genjut. Oh. Genjut. Joran pun genjut joran. Joran genjut. Ada ni. Torak. Oh, cak turun je dah ada. Banyak lah sotong dekat sini. Oh, dia ikut lagi. Mandi. Turun satu, gulung satu. Gancak. Sampai lengur lah tangan macam ni. Memang penat. Lengur lah tangan macam ni. Ada. Tu, alhamdulillah.
Habislah skill mancing udang dah keluar. Skill mancing udang dah keluar dah, habislah. Apa meletup? Iya. Alhamdulillah. Andi. Oh, melekat apa ni? Melekat ni. Oh, ngenjuk. Oh. Kasar penuh apa? Lepas ekor. Oh, ada. Ada. Kasar ni. Apa ekor ni? Ui, kasar. Alhamdulillah. Kasar. Kita tengok saiz dia. Mantap lah guys. Turun lagi. Gulung pula. Gulung satu ke. Penat tak penat lah. Nelayan ni guys. Ada. Meriah macam gini. Alamak, Jenny sabotage lah. Sabotage lah Jenny. Dah lepas belum? Sabotage lah benda macam ni. Pergi lah. Lemang lagi. Kan lemang lah. Ada. Lancar. Alhamdulillah. Tu datang seko. Senang. Asyik. Alhamdulillah. Dipotong. Okay guys, kau tengok aku candat kan tadi. Aku pakai setup apa? Okay, sekarang ni aku pakai setup reel 5000 lah dengan joran 24. Lepas tu aku pakai mata candat daripada Duel Coach 28 dengan Coach 11. Macam biasa lah, kalau rambut aku buat jenis rambai macam Apollo lah, macam ni. Kalau korang tengok ada 3 mata macam ni. Jadi Patu ladung ikut arus lah. Tengok aku candat biasa je guys. Kita turunkan jejak macam ini, tempah, turunkan sampai jejak. Macam sekarang ni sotong dia makan separuh air. Jadi bila dah jejak kau gulung sikit. Lepas tu menjut-menjut lah. Lepas tu berpikat dia makan. Kat sini memang banyak sotong guys. Jadi sekejap je lah sotongnya dah makan. Tengok guys, sekejap je dia dah makan. Kita cuma goyang-goyangkan saja pikat dia lah supaya dia makan kita punya candat. Dia dah makan, kita gulung sajalah. Kuat naik macam tu saja. Dia tinggal kecil saja anggut je. Alhamdulillah.
Okey lah, sotong juga ni. Ni kita simpan. Kita boleh buat masak Maggi. Ada. Dia dah makan dah ni. Oh, 2 ekor ni. Ada 2 ekor betul ke? Betul. 2 ekor betul. Oh, banyak. Banyak. Aduh, sangkut. Siapa punya ni? Sangkut. Kau punya eh? Aduh. Jap, jangan tarik. Dah. Banyak betul sotong. Besar tu. Ocak apa ini? Tak locak. Tak locak. Rambut. Double strike. Macam besar je sotong ni. Besar, panjang. Dah. Lembut bau. Korak. Banyak sotong kat sini. Alhamdulillah.
wajib jika kena potong. Sekejap je. Nah, peace. Okay guys, bismillah. Ini wajib ni. Ini wajib. Jika tak nak potong, bismillah. Ada file, potong dia. Besar dia kata. Tengok potong dia. Patutlah. Ui, besar kena badan. Besar siap. Alhamdulillah dapat cukup. Power dia dah hilang ke? Ha? Power dia dah hilang. Tengok dia ni. Pakai saka ke apa? Orang lain kan tengok. Semua masih duduk. Yang ni boleh gasak. Apa dia pakai lah? Oh, besar pula sotong dia. Siap nganjing lagi dia. Siap nganjing kita lagi. Tengok. Besar. Tengok saiz lemang lah. Tak muat. Bakul. Kena serum. Padu lah. Okay, terima kasih. Jumpa lagi lah. Alhamdulillah guys. Ni adalah hasil kami mancing candat semalam bersama dengan ni Jenny, Faiz, Hafiz, Faris. Mantap guys. Alhamdulillah. Tak. Apa yang boleh letak? Ni tayar dia pancit Tak ada Jualan mana? Ya lambat lah. Okay tu korang bawa. Boleh ni? Boleh. Tak boleh ambil kasih seorang lagi satu. Berat. Nak dekat 100. Alhamdulillah hasil kami mancing makan fresh guys. Alhamdulillah potong fresh. Bismillah. Banyak. Kau makan guys.